Okay, kali ini saya tunjukkan pada anda bagaimana saya menjalankan, bagaimana saya memulakan iklan Facebook saya. Okay, pertama anda login ke bahagian advertise on Facebook. Kemudian, okay, dalam contoh ini saya ingin mempromosikan salah satu link affiliate saya, iaitu babybaca.tk, salah satu produk affiliate yang mana link original telah saya pendekkan ataupun saya customizekan mengikut link saya sendiri, iaitu babybaca.tk. Dan seterusnya saya letakkan URL tersebut di ruangan URL. Dan di sini title. Okay, dalam contoh ni saya gunakan tajuk adalah berbentuk cerita. Dania baru berumur 1 tahun. Ataupun saya pendekkan lagi, di mana di sini hanya 5 huruf saja dibenarkan. Umur Dania baru 1 tahun. Tapi Dania sudah pandai membaca setelah ibunya menggunakan panduan ini. Ini adalah ayat iklan berbentuk cerita. Tajuk umur Dania baru 1 tahun, tapi Dania sudah pandai membaca setelah ibunya mengajarnya membaca dengan menggunakan panduan ini. Kemudian pilih gambar yang sesuai. Okay, di sini saya gunakan gambar anak kecil yang lebih kurang 1 tahun memegang Al-Quran. Jadi gambar ini adalah berkaitan dengan produk ini, dan seterusnya saya gunakan. Dan di sini location, anda boleh pilih di mana anda boleh sasarkan prospek pembeli produk anda ataupun yang akan melawat laman web yang anda iklankan. Jadi di sini saya promosikan produk untuk pasaran tempatan, jadi saya gunakan Malaysia saja. Terdapat 9,405,820 orang yang mana tinggal di Malaysia dan berumur 18 tahun ke atas. Dan seterusnya, okay, untuk makluman anda, saya mempromosikan produk e-book yang mengajar anak untuk membaca seawal usia 1 tahun. Jadi sasaran saya adalah mereka yang berumur 25 hingga 40 tahun, yang mana mereka mungkin memiliki anak kecil 25 hingga 40 tahun. Dan saya memilih jantina wanita, yang mana kaum wanita lebih gemar mengajar anak mereka untuk membaca. Jadi saya memilih jantina prospek ataupun targeting adalah wanita. Dan di sini
interest. Interest mungkin saya memasukkan seberapa banyak interest yang bersesuaian. Contohnya, saya masukkan interest seperti cooking, memasak. Saya masukkan interest yang meminati Lisa Surihani, yang meminat golongan artis. Seperti yang biasa kita maklum, kaum wanita lebih meminati golongan artis. Jadi saya masukkan interest yang bersesuaian, iaitu interest fanpage artis-artis yang ada di Malaysia. Zizan. Okay, saya pilih. Lagi yang bersesuaian dengan wanita, drama. Ini adalah contoh-contoh interest yang saya letakkan yang berkaitan dengan wanita yang berumur 25 hingga 40 tahun, seperti cooking, fanpage artis ataupun selebriti, Lisa Suryani, Zizan Raja Lawak, Liana Jasmine, bunga dan resipi. Dan seterusnya, connection on Facebook saya pilih anyone, interested in all, relationship saya pilih yang telah berkahwin. Dan seterusnya, bahasa mungkin anda boleh pilih ataupun anda boleh tinggalkan. Dan education work saya pilih college grad. Di sini saya namakan campaign testing. Okay, bajet anda boleh letakkan bajet yang bersesuaian ikut apa yang anda rancangkan. Di sini saya letakkan 3 USD per day. Bermakna iklan hanya dipaparkan mengikut bajet yang anda telah pilih, iaitu $3. Apabila iklan anda melebihi bajet yang telah anda tetapkan, iklan anda tidak akan dipaparkan dan ianya akan dipaparkan pada hari keesokannya. Dan di sini pay per click. Okey, untuk pasaran Malaysia yang terbaik anda memilih pay per click, pay for clicks dan suggested bid. Anda boleh milih 0.05 sen hingga 0.10 USD. Okey, anda boleh letakkan 0.05. Di sini saya sering menggunakan minima bid dalam meletakkan bajet untuk iklan saya. Dan di sini anda boleh lihat estimate reach adalah 89,300 orang. Ianya mungkin agak sedikit, jadi saya perlu melakukan sedikit perubahan. Di sini mungkin saya kecilkan lagi, itu 20 tahun. Dan di sini mungkin 45 tahun. Dan di sini saya memilih all. Okay, saya memilih all
kerana saya rasa tidak semua orang mengupgrade akaun Facebook mereka. Mungkin sebelum ni mereka sedang belajar di kolej ataupun di sekolah, tapi apabila mereka telah menamatkan pengajian, mereka tidak update status Facebook mereka ataupun profil di Facebook mereka. Tapi di sini kita boleh gunakan umur sebagai penentu prospek kita. Jadi saya letakkan 20 hingga 45 tahun. Dan education all. Jadi di sini terdapat 265,200 orang target prospek anda. Dan anda boleh menambahkannya lagi dengan menambahkan negara. Mungkin Singapura, Brunei. Mungkin tidak ramai. Anda boleh menambahkan lagi interest yang mungkin berkaitan, betul-betul untuk menambahkan lagi sasaran audien anda. Jadi di sini setelah saya menambahkan beberapa fanpage di bahagian interest ini, seperti Ustazah Nurbaya, Ustazah Harudin, yang mana sasaran saya adalah kaum wanita yang meminati fanpage ustaz-ustaz, yang meminati artis, memasak dan juga resipi dan seterusnya. Seterusnya saya klik pada review ad. Okay, di sini tag, okay, ada pembetulan pada tajuk. Okay, saya klik review semula. Okay, review ad anda adalah seperti ini. Umur Dania baru 1 tahun, tapi Dania sudah pandai membaca setelah ibunya mengajarnya membaca dengan menggunakan panduan ini. Okay, ad name anda boleh namakan iklan anda. Okay, this ad targets users who live in Malaysia, umur 20 hingga 45, female who like cooking, Lisa Surani, Zizan Raja Lawak, Dania Jasmine dan sebagainya, who are married. Okay, nama kempen ni saya namakan sebagai testing. Bid type CPC, cost per click, dan saya letakkan bid 0.05 US dollar per click. Daily budget $3. Dan setelah saya berkenan, saya klik pada place order. Dan iklan anda akan dipaparkan dengan serta-merta selepas ianya diluluskan. Okay, untuk maklumat anda, selepas anda menghantar iklan anda ini, ianya mengambil masa maksima lebih kurang 1 hari untuk iklan anda diluluskan. Dan pihak Facebook akan menghantar email kepada anda untuk memaklumkan bahawa iklan anda lulus ataupun tidak. Jadi ini adalah contoh iklan, preview iklan anda. Umur Dania baru 1 tahun, tapi Dania sudah pandai membaca setelah ibunya mengajarnya membaca dengan panduan ini. Okey, anda boleh lihat contohnya. View on profile. Okay, ini adalah contoh ataupun preview iklan anda dipaparkan di Facebook. Okey, semoga perkongsian simple dari saya dapat membantu anda dalam memulakan kempen pemasaran Facebook.